Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya buat pulut mangga cheese parut. Pertama sekali kita masakkan kita punya pulut, letak sikit warna merah lah biar nampak cantik ya. Kemudian kita iris mangga, parut kita punya cheese. Okey, kemudian kita akan masakkan santan, kuah santan kita ya. Kuah santan tu kita perlukan santan, air, dia kita ada tulis ya. Kita perlukan gula, sedikit garam, daun pandan dan tepung jagung. Kita masakkan hingga pekat ya, tu ya. Kita masakkan hingga pekat dan kita boleh gunakan. Rasa dia sangat sedap ya, mangga dengan cheese ya. Cheese tu rasa masing-masing sikit memang sedap sangat. Tu kuah dia. Letak pula cheese parut. Cheese parut mozzarella ya ni. Makan sedapnya. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Okey, bye.